Boleh bagi ucapan raya tak? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia. Ada tak ucapan raya? Ada. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua dan hati-hati yang betul-betul di jalan raya takut aksiden. Sekian, terima kasih. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Ismail, boleh tak bagi ucapan raya? Boleh. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga SMKSK setiap hari penonton. Semoga amalan kita diterima dan dosa kita diampuni. Rayakanlah hari kemenangan ini dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan bersama ahli keluarga yang tercinta. Maaf zahir dan batin, khas daripada Singapura. Nuha, boleh tak bagi ucapan raya? Boleh, takkan tak boleh. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh warga SMKSK. Bye. Cip, boleh bagi ucapan raya tak? Boleh. Tangan dipulung, maaf dipinta, jaga hubungan sesama kita. Semoga gembira di hari yang mulia ini. Salah dan silap mohon dimaafkan. Korang, boleh tak bagi ucapan raya? Maaf zahir dan batin kepada warga SMKSK. Semoga hari raya kita pada hari ini dengan rasa gembira. Sekian sahaja ucapan daripada kami. Maaf jikalau ada kesalahan tidak dalam ucapan kami pada hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Rafiq, Ya. ada tak ucapan raya untuk tahun ni? Ada. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya. Hati-hati main becut. Itu saja. Terima kasih. Yusof, ada tak ucapan raya untuk tahun ni? Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin untuk tahun 2025 ini. Bye. Arina, boleh tak bagi ucapan raya? Boleh. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin untuk semua warga SMKSK dan semoga Hari Raya semua warga SMKSK dipenuhi dengan senyuman. Okey. Ain, boleh tak Ain bagi ucapan raya? Boleh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada warga SMKSK. Akilah. Ya, Ada ucapan raya tak? ada. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga SMKSK dan saya berdoa agar hari raya kita semua baik-baik saja. Ini adalah nasihat untuk semua murid-murid SMKSK. Korang, walaupun korang raya, korang kena jaga aurat tau. And korang jangan pula tiba-tiba korang call, korang cakap, you macam get back, puasa kan dah habis, tak boleh. Kan haram. Terima kasih. Kami pengawal pusat sumber SMK Smekri ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.